sebenarnya as usual Kak Yati punya live juga dipantau. Okay, jadi kita sebenarnya bukan sebab orang pantau ke, Kak Yati nak tahu lagi sekali, aku tak puas hati dengan orang yang pantau aku ni sebenarnya. Ya ingat either aku pantau ke tak pantau ke, tak ada sesiapa yang kontrol untuk Kak Yati ni bercerita. Tetapi kita bukan nak bercerita apa-apa pun, dan kita memandang baik apa yang kita buat tu tindakan dia besar. Tindakan dia besar. Ni macam ni ya, Kak Yati pesan kepada semua, termasuk diri sendiri, kita ni askar yang diberi tanggungjawab, maybe memenuhkan kehendak raja ataupun pemerintah. So yang mati ni maybe askar. Kak Yati punya modus operandi senang sahaja. Fokuslah pada family masing-masing. Fokus pada family masing-masing. Yang kita nak bergaduh kenapa? Yang kat sana tengah gembira. Betul tak? Jangan gaduh-gaduh. Dia macam ni tau, dia ada dua keluarga besar kat sini korang. Keluarga yang memang menjadi sorotan ramai. Dan yang Kak Yati paling risaukan sebenarnya adalah untuk anak-anak kecil yang kurang bukan kurang pendedahan, tetapi kurang pengalaman. Jangan cakap orang tua je pengalaman tau. Orang muda ni matang juga. Tapi sebab dia kan kurang pengalaman, jadi dia tak faham tau apa akan berlaku kalau impact dia kita sebut ni, impact dia sekian. Sedangkan kita yang tua pun kadang-kadang salah sebut. Kan? Jadi bila budak-budak ni bercerita, kita tak panggil budak-budak tau, sebab diorang rasa diorang dah dewasa. Kita tak boleh anggap anak kita yang belasan tahun ni bodoh, tak tahu apa-apa. Laman sosial kan semua kat telefon ni. Jadi bila diorang lebih rapat, sebab diorang ni maybe serumah, so kita risau benda-benda yang kita borakkan dalam keluarga kecil kita tu, dia spill up keluar. Kita pula orang luar tak tahu tau benda tu betul ke tak betul. Jadi korang ni kalau ada terdengar, mohon maaf lah. Mohon maaf, dan jangan ambil serius lah apa yang poin-poin tu korang. Poin-poin tu kita tak tahu sahih ke tak sahih. Kita tak nak gara-gara poin-poin tu nanti dua keluarga besar ni korang, dua keluarga yang sangat besar. Macam tu. Sebenarnya orang pula tak boleh lah cakap, alah kau budak-budak je. Kak Yati pernah position tu, kita faham. Jadi Kak Yati tak nak mengulas panjang-panjang sangat pun. Kak Yati punya ulasan pertama, kita sendiri kan jadikan apa yang berlaku tu untuk muhasabah diri. Jadi muhasabah diri. Kita minta lah, ya Allah Tuhanku, tengok orang punya pengalaman kan, janganlah Tuhan uji aku macam tu. Ya. Kalau ikut secara logik je, ini logik je lah korang kita tak boleh nak tuduh siapa-siapa tu yang menumpang atas siapa-siapa. Kita ni semua kat muka bumi ni menumpang. Korang menumpang, Kak Yati menumpang. Jadi bila kita berkahwin dengan pasangan kita, tak sedap lah. Yang netizen pula cakap, alah kau pun sama juga, kau pun menumpang. Yang seorang pula kau pun menumpang. Yang seorang kata team A, seorang team B. Jadi tak sedap. Jadi tak sedap kita. Dia macam ni, dekat sana dia ada keluarga dia. Dia sayang keluarga dia. Kan? Macam korang lah sayang keluarga korang. Kak Yati pun sendiri sayang keluarga Kak Yati. Jadi masing-masing ada keluarga sendiri. Betul tak? Jadi tak naklah jadi kita ni jadi macam petrol pula. Kita tak nak jadi petrol. Kadang-kadang orang tengah marah bila tengah marah, memang kita cakap benda yang tak sepatutnya. Kak Yati pun pernah position tu tau. Dan Kak Yati punya nasib ni, Tuhan nak tutup aib. Tak ada siapa-siapa yang spill the tea, ataupun maybe memang Tuhan just nak tutup aib Kak Yati lah. Itu je. Jadi kalau kita ni tengoklah benda tu berlaku, Kak Yati punya advice kan, korang terus doakan diri sendiri. Ya Allah Tuhanku, janganlah aku diuji je keluarga ni. Macam tu. Korang pertama macam tu. Lepas tu yang kedua, korang ni je not interested je. Kata tu dekat buku tak? Sebenarnya Kak Yati bersyukur sangat sebelum adanya TikTok. Okay, Kak Yati tak serang ini part Kak Yati tahu. Kak Yati tak sentuh orang tau. Kak Yati betul diri Kak Yati je Sebelum adanya TikTok, Kak Yati rasa Kak Yati lebih barbarian dari tu. Ya. Siapa yang mengenal Kak Yati secara rapat, Kak Yati orangnya yang memang outspoken. Dan Kak Yati bersyukur sebab tiadanya TikTok waktu tu. Kalau kita makcik-makcik nak bergaduh kan, kita bergaduh ataupun membebel-bebel kat bawah pokok pelam je. Saya pantau Kak Yati ada, dan benda tu sampai. Setiap apa yang Kak Yati sebut, benda tu sampai. Dan takut-takut engkau yang pantau aku punya live ni kan, kau sampaikan benda tu orang salah faham. Jangan sekat-sekat tau. Jangan sekat ya. Jadi
tak seronok lah. Kita kalau boleh nak semua orang gembira, side sana gembira. Kak Eti pun faham. Kita kalau ada orang, macam kita orang experience dia berbeza. Kalau sekarang ni experience sana pula berbeza. For sure kita mengalu-alukan sesiapa sahaja keluarga baru. Kak Eti faham. Itu memang faham. Tetapi rasa-rasanya dekat sana pun maybe dah ada discussion kan. Maybe adalah kot, kita pun tak tahulah. Jadi bila keluarga yang terlalu menjadi sorotan ramai ni, especially diorang public figure, Kak Eti ni tak ada siapa-siapa sangat korang. Jadi diorang ni public figure, benda tu bahayalah. So hopefully Kak Eti rasa lega juga sebab adik-adik yang kecil-kecil ni ada juga orang dewasa yang mantau. Lepas tu tu Kak Eti kata lain kali jangan memang sepatutnya benda tu tak pernah spill out tau. Sebab yang mereka usik ni sebenarnya adalah orang yang paling rapat dengan mereka. Yang paling merapat. Jadi for sure lah budak-budak kan, anak-anak kecil. Tak adalah korang 11,000 bukan public figure. Itu orang siapa-siapa je buat live. Sebab korang nak tahu apa yang berlaku. Itu sahaja. Kak Yati ambil iktibar. Sebab takut-takut bila kita tengah marah, kita pastinya akan komen bukan-bukan. Kita tak sedar kan. Lepas tu laman sosial ni memang banyak yang benda harmful. Kita rasa macam kita meluahkan perasaan tu dah betul. Tapi bila difikir balik kan, macam salah kita buat tadi. Macam tu lah. Nak delete orang dah screen record pula. Macam mana? Itulah Kak Yati kata. Kak Yati cerita pasal part Kak Yati. Kak Yati bersyukur sebab part Kak Yati waktu emosi, waktu tu tak ada TikTok. Jadikan iktibar tahu korang. Lagipun kat semua ni keliling kita ni tak adalah yang betul-betul maksum. Kak Yati pun banyak silap. Kita tak nak keluarga yang kita dah bina ni, keluarga baru ke, keluarga lama ke kan, dia jadi pecah belah. Kan kita nak tengok semua orang gembira. Sat sana gembira, sat sini gembira. Dah lah, that's it lah. Kan? Betul tak? Kena positif. Kita kena doakan yang baik. Macam Kak Yati selalu sebut, benda dah settle dah pun. Kita just doakan supaya orang yang dia macam ni orang yang kita gaduhkan tu gembira je. Yang kita ni nak bergaduh kenapa? Itu ayat dia. Orang yang kita gaduhkan ni gembira. Faham tak maksud dia? Yang isu yang kita bincangkan tu orang tu gembira sahaja. Kita jangan bergaduh. Kita jangan bergaduh. Untuk netizen, doakan pada diri sendiri supaya jangan-jangan kita pula diuji. Husnuzan jaga orang. Kak Yati faham bila dalam position betul-betul emotional tu. Lagi-lagi anak-anak yang Kak Yati pun siapa kat sini broken family, for sure korang faham. Tapi bila kita ni public figure, tak semua benda dia senang untuk kita cerita macam kita cerita member-member. Itulah pula isu dia. Biasalah. Bagi Kak Yati personally, kita tak tahu ni orang. Orang tu memang nak marketing ke, berniaga ke, kita tak tahu. Itu dia dengan Tuhan. Kita tak payah nak clarify kenapa dia nak buat tu, lantak lah kan. Tapi bila kita tengok dua keluarga besar ni, Kak Yati bukan kata Kak Yati ni being neutral tau. Kita jangan jadi gasolin dia. Kan? Kalau korang nak tahu gosip-gosip tu betul ke tak betul, Kak Yati punya pendapat adalah biarlah Tuan punya badan. Biar Tuan punya badan, kalau dia nak cerita, Tuan punya badan cerita kan. Kalau Tuan punya badan tak nak cerita, mestilah ada sebab dia tak nak cerita. Betul tak? Kak Yati cakap sama je dengan family adik-adik Kak Yati. Kita kena fokus diri kita. Fokus family kecil kita. Kan? Kita fokus family kecil kita. Ini je yang kita ada, tak besar. Tapi bila kita combine kan, dah jadi besar. Keluarga kita tu jadi besar. Tak ada apalah korang, biasalah, sedangkan lidah lagi tergigit. Takkanlah kita pun tak pernah kan. Cuma isu dia, benda ni jadi havoc sebab sekarang ada laman sosial. Kalau dulu kalau ni kan, jiran je keluarlah jiran, Napa ni bergaduh ni, dah mulalah berganyang kan. Jiran keluar, paling-paling jiran sebelah kampung tahu. Tak adalah satu Kuala Lumpur. Ini dah bukan satu Kuala Lumpur dah, dek. Dah satu Malaysia dah ni. Tak ada. Tak ada apa pun. So far okay. Okay korang tak ada apalah.
Dulu tak boleh, ya sampai Singapura matilah nak. Siapa pantau Kak Yati? Sebenarnya masa Kak Yati emotional pun kita kan salah sebut. Kak Yati pun sama. Bukan cakap orang. Kak Yati pun salah sebut. Jadi bila kita salah sebut ni, bila kita dah dalam keadaan bertenang kan, baru kita realise, apa benda buat ni ya? Macam tu. Biasalah. Biasalah kan. Jadi kita janganlah ungkit dia macam ni tau. Kalau Kak Yati sendiri, kita kan kalau marah dengan orang tu, benda yang kita tak sepatutnya cerita pun kita tiba-tiba tercerita. Kan? Mungkin orang tu tengah marah. Singapura pun tahu Allah Rabbi. Korang yang sebut-sebut figure tu, Kak Yati sebenarnya Kak Yati mengambil dari dulu Kak Yati tak suka sangat ambil tahu mengenai, bukan kita tak nak tahu kurang dan supaya mengelakkan benda macam ni lah ni. Kurang mengambil tahu mengenai financial ataupun kita panggil apa ya, ekonomi lah ekonomi wang ringgit, di mana dia melabur. Kak Yati tak berapa ambil tahu sangat. Even though kita orang ni adalah family members, Kak Yati nak elakkan macam tu. Jadi Kak Yati memang tak tahu. Kalau korang tanya, walaupun Kak Yati boleh je mendedahkan, tapi Kak Yati mengambil pendekatan kita tidak tahu, sebab benda ni bukan kita buat. Tuan punya pun tak cerita. Tuan punya pun kalau dia tahu pun, dia bukan ambil duit kita. Cuba fikir logik ke situ. Tetapi Kak Yati faham, kita nak protect. Kita nak protect family members. Ingat adik-adik, yang orang kat luar kat sana juga, even Kak Yati nasihatkan diri Kak Yati kita tak boleh protect orang yang tak minta protection kita. You all faham tak? Tak boleh. Orang tak minta protection kita. Jadi bila kita protect, at the end of the day tu salah kita. Sebab Thailand dah, la ilaha illallah. Jadi ini pengajaran jugalah kalau kita ada family members lah, tak kisahlah siapa ya. Kita punya makcik ke, pakcik ke, nenek ke. Kalau dia request untuk kita protect dia, kita stand out. Tapi kalau dia tak request, maknanya maybe dia lebih prefer untuk handle sendiri. Ya, sebab itulah Kak Yati risau adik-adik Kak Yati yang kecil-kecil ni. Begitu juga anak Kak Yati. Sebenarnya macam mana, Kak Yati pun pernah dalam situasi tu, tapi yelah masa pun dah berlalu. Jadi korang abaikan je apa yang adik-adik Kak Yati luahkan tu. Biasalah korang macam anak kita tak bagi telefon ni. Tulislah, mak tak sayang saya sebab ambil telefon. Abah tak bagi keluar naik motor, abah lebihkan banglong. Biasalah. Kan? Normal je anak kita tu. Kita ambil telefon, tak bagilah. Terus block kita kat WhatsApp status. Sampai Indonesia Kak, la ilaha illallah. Biasalah. Biasa tu. Kita muhasabah diri je. Kita tengok orang kan, ya Allah Tuhanku, janganlah Allah uji aku macam tu. Nasib baik Tuhan tutup aib. Kita fikir gitu je lah. Kan? Sampai Sarawak tak ada cerita betik. Cerita sebenarnya macam segan juga. Kak Yati ni sebagai yang agak tua lah ya, yang paling tua lah dalam pergaduhan tersebut. Jadi Kak Yati sendiri pun segan juga dengan korang. Betul. Sebab Kak Yati pun juga pernah buat mistake macam tu juga. Jadi segan. Tak ada, Kak Yati tak side mana-mana. Kak Yati tak side mana-mana. Kita ni tak boleh dengar satu side je. Ya. Tetapi side yang betul, kita katalah, ni side yang betul. Kalau ini jujur ya, dalam hidup kita tak ada istilah tumpang menumpang dengan suami isteri ni. Kebetulan pula tiba-tiba kita kahwin dengan isteri kita tu lebih berduit. Dia tak adalah kata, laki kau menumpang. Tak ada, dah jodoh. Macam tu juga dengan isteri. Isteri tu tiba-tiba kahwin dengan laki kita, dibuatnya kebetulan mak mertua kita tu berduit. Jadi taklah sebab yang kita kahwin menumpang harta mertua, tak juga. Faham kan? Maksud dia dah jodoh. Dah jodoh, benda dah halal. Macam tu. Cuma adik-adik biasalah, daripada orang
itu je dunia dia. Kan itu je dunia dia. Kalau macam Kak Yati ni dah matang. Bukan dah matang maksudnya dah berumur. Kalau orang kata tua sangat kan, orang kata alah muda lagi. Memanglah kiranya dah ada fasa-fasa tu. Tak boleh. Kita pun kalau kita ada adik-beradik kita pun, kita jangan sampai cakap lah, memang seronok lah kau menumpang abang aku doktor. Jangan sebut macam tu. Dah jodoh. Dah jodoh korang. Tak boleh kita. Lagi satu terkilan kalau orang tua dia dengar. Ya, dua-dua side. Terkilan. Tak ada siapa-siapa merempak lah dalam tu. Tak ada siapa-siapa kutip siapa-siapa. Kan? Dua-dua tu dah jodoh dah. Kan? Ya. Kita faham mana satu yang lebih, mana satu yang kurang. Kadang-kadang dua-dua tengah stres. Kak Yati faham. Yang seorang ni stres sangat. Awak mana live, mana meniaga, mana orang bisnes stres juga korang. Yang sana pun bisnes juga. Bisnes. Tapi maybe bisnes dia dengan cara dia. Yang sini bisnes dengan cara dia. Kan? Bila orang keep asking, benda-benda tu stressful. Kan Kak Yati tahu memang orang akan tanya juga Kak Yati. So ini Kak Yati punya, bukan komen ulasan lah. Lebih kepada kita ni, jadikan diri kita netizen ni bukan untuk judge siapa-siapa. Jadikan muhasabah diri je lah. Nak macam mana lagi? Kalau anak Kak Yati tu pun ada musim-musim merajuk dia kan, kita ambil telefon ke contoh kan, kita kata tak boleh tengok TV contoh. Masam juga muka dia. Cuma beza dia, maybe bila dia letak WhatsApp status tu orang tak kenal. Itu je lah. Macam mana? Ya, stres. Sebab tu inilah dia, kita bukan panggil consequences. Kita panggil jalan yang kita pilih ini. So kita kena faham tau, ini yang kita kena hadap. Betul tak? Ini yang kita kena hadap. Isu orang tu ada masalah hutang ke, masalah itu ke, masalah ini ke, sebaik-baiknya biar tuan punya badan tu je. Selagi tuan punya badan tak cakap apa, sebenarnya tak ada apa masalah. Kan? Ya, tukar topik Kak Yati. Korang nak topik apa? Korang nak topik apa ni? Kerongsang ni Kak Yati beli dekat Indonesia. Indonesia hari tu pergi berapa ringgit je ni. Kat Malaysia pun banyak juga. Cuma bila tengok ni, pernah belikan. Itu je lah. Open house Kak Yati buat ni je dekat hotel. Last year tak buat dengan staff. Kali ni buat lah. Yelah, kita dengar pun ayat tak sedap. Sebab tu kan Kak Yati pun dah sadar diri Kak Yati. Kita ni actually bila kita getting older setiap tahun, kita cubalah, Kak Yati sendiri cuba. Kak Yati sendiri cuba untuk menjadi better person. Sebab dia macam ni, sebab kita ni dah klan kita dah besar. Kalau dulu kan macam Kak Yati ni panggil macam beruk. Kak Yati lah, Kak Yati tak cerita orang. Kak Yati cerita Kak Yati panggil macam beruk. Dan bila kita makin bertambah umur kan, Kak Yati kan fikir, macam ni rupanya panggil aku macam tu tau. Cakap dengan Maidi, ya Allah Tuhanku, aku rasa kalau ada TikTok matilah aku, memang kena hentam dengan netizen dia dah. Kak Yati ni jenis entahlah, memang tak matang lah waktu tu. Budak. Bukan Kak Yati tak menyebelahkan siapa-siapa. Tapi satu part lah ya, kita ambil iktibar. Bila kita tengah emosi ni, samalah adik Kak Yati pun remind, kalau boleh jangan jangan buat apa-apa kat media sosial lah. Tengah marah lah, biasalah. Kan? Sebab kita akan sebut benda yang tak elok tau. Betul tak? Betul, kita pun tak suka. Tak ada. Kak Yati bukan sat siapa-siapa. Kak Yati ni hidup dengan keluarga Kak Yati yang sekarang ni 41 tahun. Jadi Kak Yati pula hidup beripar duai dengan adik ipar Kak Yati ni. Syukri kahwin dekat 20 tahun. 19 macam tu kot Kak Yati dah salah. 19 ke 20 tahun. Melihat stage family Kak Yati ni bukanlah stage yang pertama. Bukan. Tetapi kita ni, walau bagaimana salah faham pun, kita sentiasa menginginkan kebahagiaan pada semua orang keliling kita. Faham kan? Manakala pula, kita pun tak kenal family baru. Cuba korang kenal tak family baru? Dia macam tak adil, dan juga kita macam batu api jugalah kan. Tiba-tiba terus menghukum ke semua orang. Padahal yang buat taik tu maybe contoh, yang buat masalah tu seorang sahaja. Jadi tak best lah kan. Tu je. Ya, baru nak berkenalan. Begitulah korang. Begitulah. Dia masalah dia, isu dia. Kak Yati nasihatkan diri Kak Yati ya.
Sebab kita dah ada clan lain. Kalau dulu maybe yang macam perangai beruk tu mungkin Kak Yati seorang. Sebab that time Kak Yati baru kahwin, Syukri masih bujang, Ain Haji Majah Haji ada, Ain Amani tak wujud time tu. Kan kita tak, dia tak jadi macam terlalu berjela. Ini dia dah sampai, kalau anak pula dengar orang cakap benda tak pasal mak dia, for sure dia pun akan ada jadi isu. Nampak tak? Dia terlalu jauh dah. Dia dah terlalu jauh sangat kita bawa benda tu berlalu. Tak boleh dah nak kita, damage tu tak, susah nak kontrol. Susah nak kontrol damage orang. So that's why lah, bila kita ni bukan juga diminta nak brokenkan family kita. Betul tak? Macam korang lah kan yang memang terpaksa berpisah demi masa depan ke, Kak dia tak tahulah. Adakah kita memohon macam tu? Tak juga. Jadi bila benda tu dah berlaku pula, dia melibatkan terlalu banyak hati. Terlalu banyak hati nak dijaga. Susah. Yeah. Biasalah. Ya, betul. Yang anak-anak lah, yang anak-anak, yang kecil-kecil. Jadi nak keluar. Betul lah. Adik ipar Kak Yati ni sebenarnya dia very soft spoken. Dia ni sangat protektif kepada semua family member. Tak kisahlah tu adik ipar ke, anak buah ke. Dia very protektif. Kak Yati tak rasa dia seorang je. Semua orang ada sifat attitude macam tu. To be honest, Kak Yati pun macam tu tau. Until one day, korang tolong hadam ya, banyak-banyak. Korang tolong hadam, especially yang yang memberi utusan. Yang memberi utusan, yang memantau lah Kak Yati ni. Ingat Kak Yati sebut, kita ni orang tak minta protection, jangan bagi protection. Sebab kita tak tahu pula bila pula kita di issue dengan member tu. Jadi jangan. Memang sekarang kau tengah gembira, dek. Kau belum ada ujian dia. Bagi kata Nenek Minah, memang tengah gembira. Napang. Nanti jangan ni napang. Macam tu lah. Ya, kau tengah gembira kan? Nenek Minah ya, dah meninggal orang nenek aku ni. Kak Yati rasa kalau dia masih ada, TikTok ada sekarang, aku rasa dia yang jangan macam ni, nenek. Macam tu dah mula dah. Itulah Kak Yati selalu sebab pun ini kalau ada Nenek Minah ni siap. Sama napang dia. Ini yang nenek tak nak ni. Bukan, tu accent orang Banjar. Ini yang kadang hendak ni tiai. Orang Banjar dia sebut macam tu lah, suara dia halus-halus.